97. Yang ini kisah daripada seorang pengawal keselamatan ataupun security guard. Kisah yang dikirimkan oleh Encik Abdul Rahman. Beliau adalah seorang pengawal keselamatan dan kisah ini katanya di sini terpulang pada siapa yang mendengar nak percaya ataupun tidak. Begitulah pada saya. Saya kalau dengar orang cerita pasal hantu pun kadang-kadang susah untuk saya percaya. Tapi bila saya terkena hal ini, saya faham juga ramai yang mungkin sukar nak percaya apa yang akan diketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12. Satu hari ini, saya bertugas shift malam. Dan di tempat saya bertugas ni, shift malam akan ada 2 orang yang bertugas pada satu masa yang sama. Dan kita ni mempunyai satu guard room. Guard room ini terletak di lantai B2. Bangunan yang kita jaga merupakan sebuah bangunan pejabat. Bangunan pejabat ini hanya aktif pada waktu 7 pagi sampailah selewat mungkin jam 8 atau 9 malam, katanya Encik Abdul Rahman. Pendengar Ria 897. Dan lain-lain waktu, pejabat dari lantai 1 sampai ke lantai atas ditutup. Barang siapa yang nak masuk selepas keluar, iaitu selepas jam 7 malam, sesiapa yang nak masuklah perlu dapatkan izin dan perlu tulis nama dan sebagainya. Tapi kalau sesiapa yang dah pun berada dalam pejabat, mungkin dia bertugas sejak pukul 9 pagi tadi, habis kerja secara official pukul 6, tapi pukul 6 dia masih berada di pejabat sampai pukul 7 sampai pukul 8, tidak perlu dapatkan kebenaran. Tapi kalau dia dah keluar dan selepas 7 malam nak masuk balik, harus dapatkan kebenaran, dapatkan kelulusan dan juga menandatangani letak nama dari mana departmen dan sebagainya, kata Encik Abdul Rahman. Jadi seperti yang dikatakan oleh Encik Abdul Rahman, saya bertugas 2 orang untuk shift malam. Kita bergila-gili untuk lakukan clocking. Clocking ini adalah menandakan yang kita ni dah lalu dekat kawasan itu untuk melakukan pemeriksaan. Jadi ada satu benda ni, device yang kita bawa bersama, jalan-jalan-jalan, nampak satu checkpoint, kita tit, katanya lah kita clock, kata Encik Abdul Rahman. Pengalaman yang saya nak ceritakan ini, malam tu saya bertanya pada teman saya lah yang bertugas. Saya tanya pada dia, hari ni tak ada orang dekat atas maksudnya ni tidak ada sesiapa yang bertugas ataupun tidak ada sesiapa tadi masuk. Teman saya pun katakan tidak. Jadi bila saya periksa buku tanda tangan keluar masuk pejabat tu, tidak ada orang pun yang menandatangan dan untuk masuk ke dalam pejabat yang disebutkan. Jadi saya pun kata pada teman saya, Encik Abdul Rahman kata, saya keluar dengan membawa kunci, membawa lampu solo yang juga boleh digunakan sebagai baton, dan saya membawa clocking device. Saya berjalan menuju ke arah lift sebabnya kami berada di B2. Dari B2, kapak keluar aja nampak tempat letak kereta yang luas sangat-sangat, kosong, tidak ada sesiapa pun. Seram Casey, memang seram. Berjalan menuju ke arah lift sorang-sorang Casey, dengan bunyi kunci yang begitu banyak di tepi poket saya ni bergeseran dan membuat bunyi yang begitu menyeramkan pada malam yang disebutkan. Sampai dekat lift, dekat kapak kita tak perlu buat clocking, hanya bermula daripada lantai 1 sampai ke atas. Pendengar Ria 897, katanya Encik Abdul Rahman, dipendekkan cerita, bila saya berada di tingkat 3 bangunan yang saya ditugaskan ni, saya tiba-tiba terdengar bunyi macam orang sedang bercakap dengan seseorang dekat lantai 3 tu. Koridor di lantai 3 dari tingkat 1 sampai atas semuanya akan ditutup, dimatikan kecuali kita nak buat clocking. Jadi lampu koridor tu berada betul-betul sebelah dengan lift. Saya perlu buka itu ada satu casing tu saya kena buka dan saya kena tekan butang tu untuk nyalakan lampu koridor supaya saya boleh jalan dari hujung lift sampai ke hujung koridor, di mana di situlah checkpoint saya kena buat clocking. Saya pun keluar dari lift, gelap Casey, seram. Saya pun buka penutup. Saya tekan lampu untuk hidupkan, nyalakan lampu, menyala sepanjang-panjang koridor yang saya ditugaskan untuk buat clocking. Ini di lantai 3. Sedang saya berjalan ni, dengar Casey, macam ada orang berbual Siapa pula berbual ni? Saya tengok belakang, tengok depan, tengok beberapa pejabat ataupun departmen yang ada
Saya yakin memang tidak ada sesiapa. Saya teruskan perjalanan nak sampai hujung. Tahu-tahu lampu dekat koridor tu berkelap-kelip dan mati, Casey. Pendengar Ria 897, katanya Encik Abdul Rahman, dahlah koridor tu tiba-tiba gelap. Yang hanya saya boleh fikirkan mungkin lampu rosak. Itu saja. Dah clocking tit. Sekarang ni saya pusing belakang. Saya kena jalan lagi jauh untuk sampai ke lift, naik atas ke lantai 4. Pendengar Misteri Jam 12, katanya Encik Abdul Rahman, bila saya dah mula beranikan diri nak melangkah ke depan, tahu-tahu dekat tengah-tengah koridor yang saya bertugas tu, Casey, saya ni sedang berdiri tegak. Ya, kerana saya terperanjatlah, lampu ni tiba-tiba mati. Jadi setelah saya cuba tenangkan diri, saya dah tarik nafas lega, kata Encik Abdul Rahman. Saya pun melangkahkan kaki satu ke depan. Tiba-tiba saya terhenti secara mendadak kerana di tengah-tengah koridor yang panjang dan gelap, Kisi bayangkan, saya nampak seperti ada perempuan hitam sedang berdiri memandang ke arah saya. Cara perempuan ni berdiri, biar saya jelaskan pada Casey. Yang saya nampak perempuan ni kurus sangat. Dia berdiri tegak, kepalanya seolah-olah dia miring ke sebelah kiri dan tunduk ke bawah, rambutnya panjang. Bila saya nampak, saya terkejut dan tak berani, Casey. Tak berani nak menuju ke depan. Dan waktu itu pula saya tidak bawa walkie-talkie, saya tak bawa handphone. Macam mana sekarang ini saya nak dapatkan bantuan daripada teman saya yang berada di bawah? Pendengar Ria 897, kata Encik Abdul Rahman, saya tidak ada pilihan. Saya membaca surah-surah yang saya tahu sambil berjalan. Semakin dekat Casey, semakin meremang bulu rumah. Tapi saya katakan, saya harus harungi ini. Saya bila sampai nak dekat depan, saya berjalan tu tunduk tak berani nak dongak ke atas. Nak dekat-dekat sampai ni saya dongak. Wanita yang berdiri di tengah-tengah koridor yang gelap tu hilang begitu saja. Saya tak tahulah, adakah itu memang gangguan ataupun perasaan saya ketika takut sampaikan terbayang-bayang seperti ada perempuan di hadapan saya. Terima kasih dan selamat tengah malam dari Encik Abdul Rahman. Misteri Jam 12. Kalau berani dalam, kalau takut jangan. Ini adalah kiriman yang saya terima datang daripada Encik Muhammad Rizal Arifin. Adapun Casey boleh panggil saya Ijal. Pengalaman yang dikirimkan, Ijal menceritakan, ini satu pengalaman kejadian yang menakutkan. Katanya saya ni bertugas sebagai seorang pengawal keselamatan. Ia bertugas sebagai seorang pengawal keselamatan, tapi bukan dari Singapura. Ini adalah kiriman email yang saya terima dari Malaysia. Beliau menjaga sebuah kondominium yang agak lama yang terletak di Shah Alam, Malaysia. Saya bekerja ikut shift. Ada kalanya saya kerja 7 pagi dan balik 7 malam. Ada kalanya saya kerja 7 malam dan balik pukul 7 pagi. Dan ada kalanya saya terpaksa overtime untuk 2-3 jam. Sebabnya ada yang mengambil cuti sakit pada saat-saat akhir. Sementara syarikat saya mengerahkan orang daripada tempat lain, saya kena jaga Casey. Kadang-kadang sampai 3-4 jam baru dapat orang untuk cover. Barulah saya boleh pulang. Ini sebuah kondominium. Dengar-dengar cerita kondominium yang saya jaga ni, Casey, kata orang dah nak tutup. Yang dikatakan sini kondominium ni nak dirobohkan. Bila berita ni keluar, menjadi kecoh lah, Casey. Penduduk-penduduk kita yang menjaga ni, penduduk seringkali bertanya soalan, pelbagai soalan, seolah-olah kita tahu akan semua jawapan kepada soalan-soalan yang ditanyakan. Bila nak tutup? Bila nak tutup? Ini kenapa mau tutup? Jadi
Oleh kerana itu, pada waktu itulah mereka yang menetap di sana akan diberikan wang pampasan. Selain dari itu juga diberikan masa untuk mencari tempat tinggal yang lain. Kerja saya sebagai seorang pengawal keselamatan, selain daripada menjaga front desk, iaitu pintu gerbang keluar masuk kondominium ini, saya juga kena buat rondaan, Casey. Rondaan di bahagian keliling kawasan kondominium, rondaan dari tingkat ke tingkat. Kondominium yang saya jaga ni memang bangunan yang amat lama sangat-sangat. Jadi kata Ijal, apa yang terjadi begini kisah. Waktu tu saya bekerja 7 malam sampai 7 pagi. Kalau shift malam cuma ada 2 pengawal keselamatan saja. Kalau satu buat rondaan, satu akan berada dalam bilik guard. Kalau kerja 7 pagi sampai 7 malam, mereka akan berikan 4 pengawal keselamatan. Sebabnya memang sibuk, kenderaan keluar masuk dan kena buat rondaan kerana lebih ramai orang, lebih sibuk, lebih ramai tenaga kerja yang diperlukan, kata Ijal. Casey, waktu tu sekitar jam 11 lebih malam. Kondominium ni dah banyak unit-unit rumah yang kosong. Tidak ada penghuni lagi. Dah tak ada lah. Tapi tetap kita kena naik atas. Satu persatu kita turun dan periksa. Pendengar Misteri Jam 12. Katanya Ijal, waktu tu giliran saya jam 11 lebih, saya pun mengambil walkie-talkie, sangkutkan dekat tepi tali pinggang saya sebelah kiri. Saya bawa handphone saya bawa lampu suluh, dan saya berangkat. Katanya Ijal membuat rondaan. Mula-mula buat bahagian bawah kondominium, kemudian kena naik atas, dari atas sampai ke bawah. Tak boleh turun lift, kena turun tangga, Casey. Bangunan kondominium ni cuma ada 2 unit saja. Jadi selepas bangunan pertama, pergi pula bangunan B. Naik atas, gunakan lift, turun bawah pakai tangga, pusing tengok koridor, pusing lagi tengok koridor, begitulah. Tapi masalahnya, ada tingkat-tingkat yang langsung tidak ada penghuni, Casey. Yang mana penghuni-penghuni, bekas penghuni ni semua dah berpindah sebab dengar cerita kondo ni nak dirobohkan. Pendengar Ria 897. Pada malam tersebut, sedang saya turun tangga. Dari tingkat atas tengah turun, tiba-tiba saya terdengar dengan jelas bunyi suara perempuan menangis. Dengar tak? Dengar tak? Jadi bila saya dengar, ini ada orang menangis ni. Saya pun tolak pintu. Sebabnya tangga kondominium ni ada pintu. Setiap tingkat ada pintu yang menutupi kawasan tangga. Saya tolak pintu dan baru saya terperasan, Casey. Tingkat-tingkat yang langsung tidak ada penghuni, lampu akan dimatikan. Jadi ini bermakna tingkat tu gelap, segelap-gelapnya. Saya tolak. Ya, katanya Ijal, beliau menolak pintu dekat tangga. Tolak pintu, saya terperanjat. Sebab gelap segelap-gelap alam. Jadi bila dah gelap, tingkat ni tak ada orang tinggal ni. Aku salah tingkat tak? Tapi dengar dengan jelas. Suara perempuan menangis, Casey. Saya pun keluarkan walkie-talkie saya. Den, hello, Den. Ijal tu Den. Ada apa? Aku dekat tingkat 10 ni. Ada apa? Asal? Tak ada. Tingkat 10 ni ada orang tinggal tak? Mendengar Ria 897, kata Ijal, sahabat
kerja saya kata tunggu sekejap. Kau tunggu sekejap, aku cek dulu. Dia pun keluarkanlah satu log file. Dia periksa. Pendengar Misteri Jam 12, sedang Ijal kata sedang beliau tunggu kawannya Din sedang periksa log file, tengok tingkat mana yang ada orang tinggal, tingkat mana yang kosong. Saya perasan tengah pegang pintu ni, kawasan tingkat atas 10 tu semuanya gelap. Tiba-tiba depan saya, Casey, nampak ada orang jalan. Seorang perempuan, rambut panjang mengurai, jalan tunduk. Sambil dia jalan depan saya, sambil itu saya terdengar suaranya dalam keadaan menangis, Casey. Bayangkan. Den tu Ijal. Bro, macam mana ni? Tingkat 10 ni ada orang tinggal tak? Tak ada lah. Aku periksa. Itu kau tak check lah. Kosong lah. Semua orang dah pindah. Bro, kau biar betul. Aku dengar suara orang nangis tau. Tadi aku nampak ada orang jalan. Sini tak tulis pun. Nampak semua dah tutup dah. Dari unit 1 sampai unit 8 semua kosong. Okey. Aku tak check lah. Tapi aku dengar. Kau dengar apa? Tiba-tiba, Casey, apabila saya kata aku dengar, kawan saya pun sahut. Kau dengar apa? Casey, dia cakap, dengar suara perempuan menangis. Berbisik tak tahu datang dari mana. Saya ke belakang, lepaskan pintu. Pintu tu tertutup dengan sendirinya. Daripada saya nak turun, periksa tingkat 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Pendengar Misteri Jam 12, saya batalkan niat. Saya turun tangga, turun, lompat. Turun, lompat, Casey. Dalam perjalanan turun, mulut saya komat kamit membaca surah. Seolah-olah begitu lama, Casey, nak sampai dekat tingkat 1. Akhirnya bila sampai tingkat 1, saya tolak pintu. Pintu pula dikunci dari luar, Casey. Bayangkan. Jadi kalau dia nak keluar, katanya Ijal, tingkat 1 ada pintu macam tingkat-tingkat yang lain. Dia kena tolak pintu tu, baru dia boleh keluar dan langsung pergi ke guard room. Masalahnya sekarang ni, apabila sampai dekat tingkat 1, pintu kunci. Saya tolak tak boleh tolak. Saya walkie teman saya. Den, pintu tingkat 1 lock lah. Macam mana ni? Kau kunci tak adalah, aku tak kunci lah. Alamak, macam mana sekarang ni? Tak apa, kau naik balik tingkat 2. Kau masuk lift, kau pakai lift, kau turun. Aku tak boleh tinggalkan sini. Aku nak tanya kau tingkat 2 ada orang tinggal tak? Kejap. Periksa lagi. Tingkat 2 pun dah kosong tau. Tak ada orang tinggal. Kau tak boleh datang sekejap ke? Tak boleh lah, dangerous lah. Tak apa. Kau pergilah naik tingkat 2. Kau tekan lift, kau turun bawah. Cepat Apa-apa kau walkie aku. Ijal tidak ada pilihan. Saya, kata Ijal, terpaksa naik balik tangga Casey perlahan-lahan. Tingkat 1, naik tangga baru 1,5. Ada satu lagi tangga sebelum nampak pintu. Naik 1 lagi tangga. Tangan saya pegang pintu, dah meremang, Casey. Saya tolak pintu terbuka. Tingkat 2, gelap. Gelap, sungguh gelap. Baru saya nak langkah kaki kanan masuk ke dalam kawasan lobi lift. Suara menangis tu, Casey, datang balik. Astaghfirullahalazim. Sudahlah. Aku ni kerja nak cari rezeki halal. Pergilah kau. Sudah, cukup. Sambil Ijal berjalan menuju ke arah lobi lift tingkat 2,
Ijal bercakap, marah, kemudian baca surah, kemudian marah, kemudian baca surah. Suara tangisan tu, kata Ijal, semakin lama, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Casey, seolah-olah suara tu faham yang saya marah, faham yang saya berani, faham yang saya dah tak kuasa lagi, Casey. Makin saya cakap, suara yang jelas makin jauh, makin jauh, makin jauh. Hai, lega sangat. Jari telunjuk tekan butang. Lift dari tingkat 1 nak naik atas dalam hanya beberapa saat. Tiba-tiba saya rasa dekat belakang saya, Casey, ada orang sedang berdiri, Casey. Meremang bulu roma. Lift sampai, masuk lift. Tangan saya meraba-raba butang sebab tak nak tengok. Kalau saya pusing, saya mesti akan nampak pintu lift yang terbuka luar. Saya nampak sesuatu berdiri dekat luar di belakang saya awal tadi. Jadi saya masuk, tapi saya tak pusing. Tangan saya sedang cari butang nak tutup pintu lift. Mana ni? Mana? Apabila saya toleh sedikit saja untuk tengok butang lift, sebab tak nampak kan, toleh sikit. Casey, dia ada dekat tepi lift, Casey. Ya Allah. Going down. Doors are closing. Pintu lift tutup. Turun ke bawah. Pintu lift buka. Saya lari macam lipas kodong pergi ke guardroom. Dan aku tak kira. Malam ni aku dah tak nak buat lagi lah rundaan. Kau buat seorang. Kau buatlah. Aku duduk sini. Malam tu saya tak buat. Macam mana punya paksa, saya takkan buat rundaan pada malam tu. Terpaksa teman saya buat, tapi dia pun pandai. Dia cuma buat yang bawah aja. Yang atas, bila saya tanya, kata dia, lupakan sajalah. Misteri Jam 12. Kalau berani dalam, kalau takut jangan. Baik saudara, Encik Hamid bekerja sebagai seorang pengawal keselamatan. Pada malam hari, dia menjaga sebuah factory yang tidak lagi beroperasi di Singapura. Factory ini tidak lagi beroperasi, tetapi bangunannya masih kekal ada. Dengar-dengar cerita, katanya Encik Hamid, mereka nak jadikan factory lama ni sebagai office space, tempat pejabat lah yang akan disewakan. Jadi factory ini sebenarnya telah pun berpindah ke tempat yang lain yang lebih besar, yang lebih moden. Jadi bangunan lama ni lah saya kena jaga sementara mereka ubah suai, cantikkan lagi dalamannya, luarannya, dan sebelum ia diserahkan untuk disewakan. Kisah saya, pengalaman saya, setiap malam saya jaga seorang diri. Tak ada 2 orang, tak ada 3 orang, kecuali kalau saya sakit. Saya akan beritahu mereka akan ambil satu relief, letak relief tu untuk mengendalikan tugas saya sebagai seorang pengawal keselamatan. Pendengar Ria 897, kadang-kadang jaga waktu malam ni, yang bagusnya bila jaga factory macam ni tak perlu buat clocking. Cuma duduk depan pagar, pintu pagar besi keluar masuk ni dalam office. Kalau ada orang nak masuk pada siang hari, itulah kita jaga. Pada malam hari kita jaga. Jadi kerja saya shift permanent malam, 7 malam sampai keesokan hari 7 pagi. Jadi malam selepas jam 7 memang tak ada orang masuk. Jarang lah. Walaupun adalah 1-2, itu pun tidak maaf. Itu pun tidak selalu. Ya, kita akan nampak orang ni masuk ke dalam, dan bangunan ni memang sentiasa sunyi dan sepi, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi ada kalanya saya akan keluar daripada guard post saya ni. Saya keluar daripada office ataupun pejabat di tepi pintu gerbang keluar masuk ni untuk merokok, untuk ambil rehat. Kadang-kadang mengantuk ke si. Kalau kena sebatang 2, segar bugar mata saya ni. Jadi bila keluar tu, pernah sekali tu, pendengar Misteri Jam 12, anda bayangkan ini berlaku pada waktu malam sebuah factory yang dah lama, ketika Encik Hamid menjalankan tugas seorang diri.
Sejuknya malam ni. Nak hujan ni. Kenapalah? Bilalah aku nak tukar tempat? Boring pula tak ada members. Alamak. Ini aku tak suka ni. Bunyi anjing pula. Hei, shoo, shoo, pergi. Ha, ha. Shoo, shoo. Pendengar Ria 897. Kata Cik Hamid, ketika dia bertugas pada malam tu, anjing datang. Anjing datang menyalak. Kemudian Cik Hamid hentak kaki, campak kayu untuk halau anjing tu keluar. Yelah, kalau dia masuk dalam, masalah kisi, saya nak kena halau keluar. Jadi nasib baiklah, setengah jalan dia nak masuk dekat pagar, nampak kayu, saya baling kayu tu, dan anjing tu lari lintang pukang. Saya terus menghabiskan rokok saya, nak masuk dalam balik. Dekat luar tengok cuaca dah agak gelap sedikit. Bunyi cengkrik memang kuat pada malam tu. Jadi setelah anjing tu menyala, saya pun dah habis merokok. Saya pusing nak masuk ke dalam. Pendengar Misteri Jam 12, bila saya berada di dalam guard room saya, ini yang berlaku. Anda bayangkan. Siapa pula menangis ni malam-malam macam ni? Hello? Siapa tu nangis? Hey! Hello? Alamak. Kata Encik Hamid, saya hentak meja, hentak kaki beberapa kali sebab ofis saya ni adalah kontainer panjang. Tangisan berhenti. Tiba-tiba atas bumbung kontainer dengar bunyi telapak kaki orang lari ke hulu ke hilir beberapa kali dalam jangka masa yang agak lama, Casey. Casey, saya diamkan diri. Dan saya dapat dengar tau, Casey, dekat atas bunyi lagi. Lari kiri, lari kanan. Hei! Tak ada kerja lain apa? Bodoh betul lah. Maaf cakap, Casey. Saya memang tak boleh tulis, tetapi saya selepas itu menggunakan kata-kata kesat dengan memaki hamun benda yang lari dekat atas bumbung. Dah maki hamun semua, saya pun beranikan diri. Saya keluar daripada guard post untuk tengok dekat atas bumbung. Memang ternyata tidak ada sesiapa di atas. Saya keluarkan lagi sebatang rokok. Yalah, kalau tadi isap rokok sebab mengantuk, kali ini dah tak mengantuk tapi takut. Saya seorang diri, Casey. Kalaulah kena cekik dengan hantu isap darah, itu permainan fikiran saya. Memang kelakar lah. Tapi kalau dah takut, macam-macam benda kita akan fikir. Saya berdiri dekat luar. Tangan saya lipat, tangan kiri dan kanan. Satu lagi tangan tu saya memegang rokok. Bodoh betul lah. Tak ada tempat lain ke nak kacau? Casey, sekali lagi bunyi anjing yang begitu kuat sangat-sangat dapat saya dengar. Pendengar ya, kata Cik Hamid, apabila saya toleh dekat belakang saya itu pintu pagar, anjing tu tak masuk pun. Dalam seekor, dua ekor anjing berada dekat pintu pagar. Dia ke depan, dia lari dekat pintu pagar. Sampai pintu pagar dia berhenti. Dia tengok atas. Atas tu memandang ke arah bumbung kontainer office saya tu. Dia tengok atas tu. Dia gostan balik ke belakang. Kemudian dia lari balik. Dia gonggong lagi menuju ke arah pintu besi, pintu gerbang, tapi tak masuk. Saya pun pandang atas. Apa si anjing ni nampak? Seram, Casey. Saya terus mendapat idea dan ilham
saya telefon members. Saya ada seorang kawan yang tahu dan bagus fasih tentang hal-hal ini. Jadi apa yang berlaku? Saya telefon dia. Saya kata, aku ada masalah. Sini aku ada. Saya cakap lah, tadi nampak apa, dengar apa dan sebagainya. Dalam masa lebih kurang 40 minit dia sampai dengan anaknya, naik kenderaan. Kereta dia letak di luar. Kemudian saya benarkan dia masuk. Dia keluarkan sejenis barang dalam plastik. Saya tanya, ni apa benda? Kata dia, ini garam kasar. Hah? Kau diam aja lah. Dia angkat garam kasar tu. Jadi dia cari tangga, naik tangga atas bumbung. Casey, bila dia naik tangga atas bumbung, setengah jalan tu macam orang dari atas tolak tangga tau Casey. Nasib baik saya dengan anaknya memegang tangga tu, dapat rasakan ada orang tolak nak terbalikkan tangga tu. Sampai dekat atas setengah jalan, dia dah boleh capai. Dia campak renjis garam hitam. Dia campak dan renjis garam kasar. Dan kemudian dia keluarkan arang warna hitam, yang mana arang tu dibakar sedikit, juga dicampak atas bumbung pejabat saya. Dia turun. Okey, settle. Malam tu dia dengan anaknya temankan saya sampai sekitar jam 4 lebih pagi. Barulah mereka pulang. Dah tak ada gangguan lagi selepas bantuan daripada teman saya. Saya tidak pasti apakah tujuan dia letak garam kasar dengan kemenyan hitam yang dibakar. Tapi seolah-olah macam berjaya pula menangani masalah gangguan. Terima kasih Casey, dan juga selamat tengah malam. Misteri Jam 12. Kalau berani dalam, kalau takut jangan. Kiriman berikut ini yang ingin saya bacakan datang daripada seorang pekerja pengawal keselamatan bernama Zul. Katanya di sini, kisah ini berlaku beberapa tahun yang lalu. Saya bekerja menjaga sebuah bangunan. Jadi apa yang terjadi, depan bangunan ni ada datang seorang makcik. Makcik ni tanya, makcik nak masuk dalam boleh? Nak jumpa anak sekejap. Yang hairan, bangunan ni office semua dah tutup. Jadi saya pun katalah, anak makcik tak ada kat sini cik, office semua dah tutup. Kemudian mati-mati dia bermati-matian katakan anak dia ada di dalam, anak dia overtime belum balik-balik lagi. Jadi saya kata nanti saya periksa. Saya pun nak tengok sebab mereka yang akan berada dalam office selepas jam 8 malam harus telefon guard room untuk beritahu yang mereka ada di dalam. Jadi kita akan catatkanlah unit nombor berapa dan mereka akan balik jam berapa. Jadi ini adalah untuk keselamatan. Kalau ada apa-apa berlaku kita tahulah. Dan bila makcik tu kata, mati-mati dia kata anak dia dekat dalam. Mula-mula saya kata, office semua dah tutup cik, tak ada orang. Kata ada anak makcik kat dalam. Anak makcik kat dalam, makcik nak jumpa kejap je, dia belum balik lagi. Jadi saya kata tunggu sekejap. Saya pun masuk dalam, saya nak periksa lah kalau ada mungkin yang belum balik lagi lah. Tengah tengok senarai ni. Tengah tengok senarai, saya pun keluar balik. Mana makcik ni? Tengok kiri, tengok kanan, rupa-rupanya makcik ni dah masuk. Dah jalan jauh Casey. Padahal saya masuk dalam guard room ni sedang nak tengok buku. Nak tengok buku sign in, sign out ni. Hanya beberapa saat lah Casey. Kemudian saya keluar, saya nak katakan pada makcik yang anak makcik tak ada dekat dalam. Bangunan ni tak ada orang, bangunan ni kosong. Office semua dah tutup. Toleh belakang makcik ni dah jalan jauh. Dah nak masuk dalam bangunan. Saya pun dari jauh, cik, makcik, makcik. Makcik ni jalan terus. Kenapa ni? Jalan sampai depan. Sampai makcik ni masuk bangunan, saya pun masuk. Makcik, makcik, saya panggil. Dah tak nampak makcik ni lagi. Sekarang jadi susah hati Casey. Kalau makcik ni masuk tanpa izin, dapat tahu, confirm saya kena marah, kena amaran, paling dahsyat kena buang kerja. Saya dah rasa khawatir ni. Kemudian saya jalan dalam tu dan saya panggil, makcik, 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 bangunan ni kosong cik. Saya dah periksa tak ada orang kat dalam ni. Makcik, makcik. Senyap Casey.
Bangunan tu memang kosong. Tidak ada seorang pun yang berada dalam office. Semua dah tutup, Casey. Jadi kalau bangunan tu kosong, tidak ada orang, kalau makcik tu jalan, saya mesti boleh dengar. Mesti dengar bunyi orang berjalan telapak kaki ke, bunyi orang sirit kaki ke. Tapi saya cuba berdiri untuk seketika, langsung saya tak dengar apa-apa. Saya pun keluar daripada bangunan tu, kembali ke guard house dan duduk dekat dalam. Saya periksa lagi, tengok kalau ada di antara mereka yang belum lagi balik. Sememangnya tidak ada seorang pun yang daftarkan nama mereka yang nak pulang lebih lewat. Saya pun katanya di sini Zulkifli duduk dalam guard house sampai keesokan paginya. Sampai ke saat inilah saya sebenarnya masih tertanya-tanya, siapakah makcik yang saya nampak. Dan Casey, lat beberapa hari kemudian, tempat saya kerja ni ada seorang bekas pekerja lama, Cik Wahid nama dia. Dan Cik Wahid datang, Casey. Datang untuk jumpa members-members lama lah. Saya pun ada di sana. Kemudian kita pun duduklah dalam guard room. Kita duduk minum kopi, simbang-simbang, bual-bual, borak-borak. Kemudian saya teringat tentang kisah beberapa hari yang lalu. Saya pun tanya, Cik Wahid, saya nak tanyalah tentang tempat ni, apa dia? Dan saya ceritakan, oh kau pun dah kena ke? Hah? Ni benda biasa ke? Aku dulu, zaman aku dah kena dah. Kemudian Cik Wahid pun menceritakan, makcik ni kehilangan anak lelakinya. Anak lelakinya dah pun meninggal dunia, Casey. Bayangkan. Dan makcik ni pun waktu tu dengar cerita lah, tak tahu sejauh mana kebenarannya. Bila dia dapat tahu berita anak dia meninggal dunia, balik kerja tak balik-balik rumah, dia rasa risau. Dipendekkan cerita, setelah anak dia meninggal dunia, dah habis dah dikebumikan, hampir setiap hari makcik ni akan datang dekat guard house. Dia akan tanya anak dia dah balik kerja belum. Datang sorang-sorang Dan kita tahu, kita kenal, kata Cik Wahid. Kenal sangat. Kata, Cik, anak makcik dah balik. Nanti dia balik rumah. Kemudian datang lagi, tanya lagi. Sampaikan satu hari dia jatuh sakit sebab rindukan, sayangkan anaknya sangat. Dia pun meninggal dunia. Dan ada kalanya dia akan datang lagi, tapi bukan sebagai manusia. Dia datang, dia cari anaknya. Nak, boleh makcik masuk dalam? Makcik nak jumpa anak makcik sekejap. Misteri Jam 12. Wow, itu dia kisah yang dikongsi sama amat menyeramkan, saudara ya. Tapi kesian dan sedih lah. Seorang ibu yang sayangkan anak pergi kerja tak boleh balik, dapat berita anak kemalangan jalan raya meninggal dunia, masih tak boleh terima hakikatnya anak dah pergi tu, datang lagi, beberapa hari kemudian datang ke tempat kerja anak ni, cari anak. Nak cari anak saya dah balik belum? Dan benda ni kerap dilakukan, ya, sampaikan mungkin gangguan emosi ni terlampau sangat, tak boleh terima, terlampau rindu, terlampau sayang, jatuh sakit dan mengembuskan nafas terakhir. Walaupun dah pergi, tetap ada kalanya para pekerja pengawal keselamatan akan nampak kelibat makcik ni waktu malam datang nak masuk dalam, nak cari anak. Misteri Jam 12. Kalau berani dalam, kalau takut jangan. Ini kisah yang ingin saya bacakan datang daripada seorang pengawal keselamatan. Katanya dahulu saya pernah bekerja sebagai seorang pengawal keselamatan sementara menantikan keputusan sekolah saya, Casey. Kisah ini berlaku di salah sebuah kondominium di Ampang. Ya, sebuah kondominium di Ampang. Itu kondo, tak nak sebut lah nama kondo ni. Katanya di sini kondominium ni memang cukup popular kerana tempat ini memang seram. Sebab itulah saya dapat kerja sebagai pengawal keselamatan ni memang dengan mudah sangat-sangat, dengan gaji yang agak lebih lumayan daripada kerja-kerja pengawal menjaga bangunan-bangunan yang lain. Kisi kalau tanya kepada rakyat Malaysia yang mendengar rancangan MJ12, mereka tahu tentang kondominium yang berantu di Ampang.
Saya ni pada waktu tu tak tahu pun tentang kondo yang berantu. Saya tahu saya nak cari kerja untuk sekian waktu sebelum mendapat keputusan universiti saya, katanya di sini. Sedang saya bekerja pada waktu malam, saya sering kali dapat panggilan daripada sebuah unit rumah. Saya pun jawab panggilan. Saya tanya, nuisance call. Dia memberitahu, ni nak buat aduan ni, saya nak komplain lah, bising betul lah jiran, katanya. Ni pasangan ni baru saja berpindah dekat kondo ni. Kata orang sebelah ni malam-malam pun nak bertukang. Malam-malam pun nak ketuk-ketuk. Jadi bila saya tengah bercakap dengan dia, ni kejap. Awak dengar. Dia talahkan gagang telefon tu pada bunyi lah yang dapat mungkin dirakamkan tu pada waktu itu. Dan kemudian saya kata, nanti saya datang. Dia pun letak telefon, saya pun letak telefon. Tapi sebenarnya saya tak dengar pun bunyi apa-apa melalui telefon. Mungkin agaknya memang tak kuat bunyinya. Sampai saya ketuk pintu rumah jiran sebelah. Encik. Assalamualaikum, Encik. Encik Rahman. Rahman pun buka pintu. Awak pergi tengoklah rumah sebelah ni. Saya dengan isteri saya dah tak tahan lah. Malam-malam pun nak bertukang. Sedang saya bercakap dengan lelaki ni, baru saya dengar, Casey, bunyi ketukan yang agak kuat pada malam tu. Dengar tak? Dengar. Mana nak tidur ni? Bising lah. Okey, Encik tunggu sekejap Saya pun pergi rumah sebelah. Saya ketuk. Hello? Assalamualaikum. Hello? Saya tengok jiran sebelah. Saya giling kepala menunjukkan tanda isyarat. Dia tak jawab. Jadi dia kata, tak boleh lah, Encik. Bising lah, Encik. Okey. Nanti saya tengok. Saya pergi balik ke guard house. Saya tengok unit nombor berapa sekarang ni. Kemudian saya akan dapatkan particulars. Di mana setiap kondo ni ada nama-nama pemilik dan juga nombor telefon, handphone ataupun nombor telefon rumah. Jadi saya kata, beri saya sedikit masa. Saya turun bawah, pergi katanya di sini ke guard room. Kemudian saya periksa nama orang yang tinggal di sebalik unit nombor tu. Tunggu kejap nanti saya datang balik. Turun bawah, Casey. Sampai depan guard room ni, saya masuk dalam, kunci pintu, ambil buku, saya duduk, saya tengok unit nombor 05155. Unit nombor kondo ini. Cari 05155. Bukan ni, lain. Ni dia. Okey, 05155. Rumah ni kosong. Casey, rumah kosong. Terang-terang cakap, rumah kosong. Maknanya dalam rumah tu tak ada orang. Salah tak? Saya telefon balik. Hello, Cik Rahman? Ya, siapa ni? Oh, ni saya security, Cik Rahman. Ada apa Cik Rahman, minta maaf. Saya mungkin lupa ataupun salah tengok unit nombor jiran sebelah. Cik Rahman boleh periksakan tak? Oh, unit saya 150, katanya sini. Unit saya 150. Sebelah 151. Bukan 149? 151. Bukan. Saya 150, dia 151. Kejap saya letak telefon tepi, Casey. Saya tengok lagi 151. Unit tersebut kosong. Tak ada orang. Sekarang macam mana nak cakap dengan Cik Rahman? Assalamualaikum, Cik Rahman. Sorry. Terima kasih tunggu kejap. Cik Rahman, saya dah periksa dekat buku residen dekat sini. Unit nombor rumah jiran sebelah Cik Rahman, sebenarnya dekat sini tulis unit tu kosong. Awak jangan main-main dengan saya. Saya tahulah saya baru pindah. Kalau unit kosong, macam mana boleh orang bunyi ketuk-ketuk pintu? Bunyi orang bertukang malam-malam. Cik Rahman, kalau Cik Rahman nak, saya boleh bawa buku ni jumpa Cik Rahman.
Tak apa, nanti saya naik atas kejap. Cik Rahman tunggu Saya bawa buku Casey. Sebenarnya buku ni saya tak boleh tunjukkan orang, tapi saya nak buktikan Cik Rahman yang apa saya katakan tu benar. Sampai depan rumah Cik Rahman. Assalamualaikum Cik Rahman. Cik Rahman buka pintu. Okay, Cik Rahman tengok. Ini buku resident. Saya sebenarnya tak boleh tunjukkan Cik Rahman, tapi saya nak kena buktikan Cik Rahman rumah sebelah ni sebenarnya adalah... awak dengar? Mana boleh kosong? Oi, diamlah, bisinglah. Mana boleh rumah kosong orang bertukang malam-malam? Cik Rahman tak puas hati. Cik Rahman keluar, ketuk pintu rumah sebelah. Hello? Siapa kat dalam Saya tunjuk Cik Rahman. Cik Rahman tengok sekejap. Cik Rahman jangan marah. Tengok ni. 051 tak ada orang. Habis apa? Tak apa Cik Rahman, nanti besok pagi saya tanya dengan supervisor. Cik Rahman pun baru dekat sini kan? Pendengar Misteri Jam 12, katanya teman kita dalam ranjangan MJ12, bila tiba esok pagi sebelum tukar shift, dia ambil alih oleh 3 orang pengawal keselamatan. Sempat bertanya dan salah satu mengeluarkan kenyataan, mengatakan unit rumah sebelah tu dah memang banyak gangguan orang bertukang. Sebab itulah unit rumah sebelah lagi yang didiami oleh Encik Rahman. Cik Rahman ni adalah orang baru dekat kondo tu. Sebab itulah Cik Rahman boleh pindah dalam rumah yang sebelah tu. Sebabnya owner-owner sebelum ni semua tak boleh tahan dengan bunyi ketukan pada waktu malam. Mereka pindah, orang lain masuk sebab harganya memang murah, kata supervisor saya. Sekarang ni macam mana saya nak jelaskan pada Encik Rahman? Itulah Casey. Saya tak berani nak tanya apa terjadi dengan unit rumah di unit sebelah. Tapi kisahnya adalah kisah yang paling peribadi dalam hidup saya. Terima kasih. Selamat tengah malam. Misteri Jam 12. Kalau berani dalam, kalau takut jangan. Di sini katanya daripada Encik Sabtu. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Video yang Casey kongsi tentang penampakan makhluk pocong tu, saya pernah terjadi pada saya ketika saya bertugas pada waktu malam. Dan katanya di sini saya menerima, beliau bertugas sebagai seorang pengawal keselamatan. Saya menerima panggilan, ada disturbance call di salah sebuah kondominium yang saya bekerja. Katanya jiran dekat sebuah blok ni ada bunyi bising. Jadi apa yang berlaku, saya pergi rumah orang yang panggil saya dan saya ketuk pintu lah. Saya tanya bunyi bising datang dari mana. Jadi dia pun katalah daripada unit tingkat atas. Saya pun tunggu dan cuba dengar bunyi bising dimaksudkan, tapi bunyi tu tak muncul-muncul. Jadi bila saya kata okey tak apa, nanti kalau bunyi lagi awak telefon saya akan datang. Tapi dia kata dari tadi dah bising, bila awak datang ni dia tak ada. Okeylah, saya nak sedar hati dia. Saya pun tak nak dia komplain nanti mengganggu. Saya pun kata okey tunggu sekejap, saya naik atas. Saya naik atas, saya dapat lihat depan rumah tu ada tampal kertas repossession. Rumah tu nak ditarik balik oleh pihak-pihak tertentu. Jadi ini bermakna dalam rumah tu langsung kosong, tak ada orang. Saya pun turun bawah, saya kata rumah atas tak ada orang, kosong. Mana kau tahu? Saya kata depan rumah ada tampal kertas. Tak percaya, dia ikut saya naik atas. Naik atas nampak kertas tu. Tapi dia kata aku dengar betul-betul. Dah berapa kali ni, dah berapa malam, bunyi bising tak henti-henti, bunyi orang hentak-hentak kaki. Cakap, aku rasa mungkin datang dari rumah jiran sebelah, jiran bawah, tak tahulah jiran depan. Tak, katanya datang daripada atas. Sekarang kau tengok rumah ni, repossession, mana ada orang tinggal? Saya pun dengan dia turun, masih lagi dalam tanda tanya.
siapa yang tinggal dekat atas tu. Jeng. Jadi beberapa hari kemudian saya bekerja malam. Saya pun cubalah nak tengok rumah tu masih ada lagi bunyi bising tanpa sebarang komplain. Saya pun jalan perlahan-lahan pergi dekat blok tu, naik dekat tingkat yang rumah kosong tu, dan tiba-tiba saya macam terperasan ada susuk tubuh seperti berbungkus warna putih. Dia bukan nampak sepenuhnya, tetapi ia terselindung di sebalik tembok. Di hadapan rumah tu ada satu tembok tau. Tembok tu, belakang tembok tu adalah katanya di sini, belakang tembok tu adalah tempat rak-rak kasut. Jadi di sebalik tembok tu kelihatan macam ada susuk tubuh berbungkus putih, sama macam video yang Casey kongsi sama. Kemudian hati-hati Casey, kalau buat video-video macam tu, takut nanti dia datang betul-betul. Misteri Jam 12. Kalau berani dalam, kalau takut jangan. Yang ini saya nak kongsi sama tentang tadi suara yang anda dengar menyanyi. Ini berlaku kepada seorang pengawal keselamatan bernama Encik Arifin. Encik Nur Arifin berkongsi peristiwa. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam kepada semua pendengar Misteri Jam 12. Nama saya Encik Nur Arifin. Saya ni peminat rancangan MJ12. Dan saya nak berkongsi pengalaman yang diceritakan ini. Okey. Ini berlaku di seberang tambak. Beliau adalah bekas penjaga iaitu Alam Sentral. Alam Sentral kat mana pula? Entahlah. Mungkin kalau penjaga alam misteri saya tahu. Jadi beliau pernah bekerja sebagai seorang pengawal keselamatan, kata Encik Nur Arifin, di sebuah tempat yang dipanggil sebagai Alam Sentral. Dan katanya di sini di pusat membeli belah ni, di basement bawah tanah, banyak penampakan pernah terjadi. Bukan saya seorang, malah ramai pekerja-pekerja yang pernah berkhidmat ataupun para peniaga-peniaga yang mempunyai kedai dekat tempat yang saya sebutkan ini. Kadang-kadang balik malam, pukul 10, pukul 11, nanti di tempat letak kereta di bawah tanah, ramai di antara mereka pernah ternampak kelibat pocong Gizi. Memang benar saya katakan kelibat pocong. Saya pernah kena. Waktu tu jam 1 pagi saya sedang buat clocking. Jadi saya berjalan daripada mulanya kisah yang dikatakan berlaku ini. Berjalan daripada guard room, saya keluar, kemudian buat clocking lah. Ada beberapa tempat yang harus saya kunjungi. Pendengar Misteri Jam 12, apa yang terjadi? Inilah yang nak diceritakan dalam MJ12. Saya berada di tempat bawah, tempat letak kereta. Jadi bila saya dekat bawah, dekat basement 1, saya kena jalan dari satu sudut ke sudut yang lain. Jadi keluar daripada pintu ni, jalan iaitu merentasi kapak ataupun tempat letak kereta B1 sampai ujung. Dekat situ ada satu benda yang harus saya buat clocking. Kemudian saya patah balik, masuk dekat pintu yang sama yang mana saya gunakan untuk keluar, merentasi kapak tu untuk buat clocking, kemudian patah balik di tempat yang sama. Apabila saya jalan, saya dah rasa meremang, seperti ada sesuatu yang tak kena. Dan apa yang terjadi berikutnya amat menyeramkan sangat-sangat, yang mana katanya di sini bila saya patah balik, bila pergi dan meremang, patah balik sedang berjalan, tiba-tiba saya bau. Bau, katanya di sini saya bau pacai, Casey. Lazimnya bau pacai ini dikaitkan dengan benda yang berbungkus seperti makhluk pocong. Bila dah terbau pacai, sedang berjalan menuju ke arah pintu yang mana saya keluar, mulut saya komat kamit tak henti-henti membaca surah. Baca dan baca. Dan saya dapati bau pacai itu seolah-olah ikut saya. Daripada satu sudut di jalan, saya jalan, kemudian dapat rasakan setiap kali saya menghirup dan menghidu bau
Bau pacai itu seolah-olah ada berdekatan dengan saya. Sampai dekat pintu, saya pun naik tangga, tak naik lift. Naik balik tingkat 1, keluar daripada bangunan tu dan kembali dekat guardhouse untuk berehat seketika. Tempat yang saya kerja memang seram. Kalau KC pernah pergi, hati-hati. Jangan masuk tempat letak kereta di B1. Misteri Jam 12. Kalau berani dalam, kalau takut jangan. Ini berkenaan dengan pengawal keselamatan. Ini datangnya daripada Ibrahim. Katanya, Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Saya Ibrahim, seorang pengawal keselamatan, dan saya nak kongsi satu peristiwa yang berlaku. Yang ini saya menjaga sebuah bangunan, iaitu kondominium. Kondominium yang saya jaga ni tempatnya memang besar dan luas, kata Ibrahim. Dari hujung tanjung ke hujung tanjung, banyak blok-blok kondominium yang ada lah. Misal kata, ni dia beri contoh. Contohnya blok dari A sampai Z. Tak banyak ke bangunan. Dan kondominium ni pula dikelilingi dengan hutan-hutan. Jadi kita kalau buat clocking dekat kondominium ni tak perlu naik blok. Kita hanya perlu jalan dekat kolong-kolong blok kondominium ini menggunakan golf cart. Jadi kita ambil bahagian lah, giliran untuk buat clocking, kata beliau. Apa yang terjadi, tiba giliran saya untuk buat clocking. Waktu tu untuk clocking jam 2 pagi. Saya pun dah naik lah, iaitu golf cart ni. Dah siap dengan alat clocking saya. Saya pun pandu. Tengah pandu perlahan-lahan, dari jauh saya nampak ada seorang wanita tau. Dia dalam keadaan mungkin tidak begitu sihat lah, jalan terbungkuk-bungkuk. Jadi saya niat di hati, memang kita ni digalakkan kalau nampak wanita hamil, nampak orang yang susah payah tengah angkat barang, jalan nak balik ke rumah, kalau kita dalam golf cart ni, kita boleh tolong dan boleh tumpangkan beliau sampailah ke rumahnya. Jadi dari jauh saya nampak waktu tu jam 2 pagi, seorang wanita ni lah dalam keadaan yang kurang sihat, jalan terbungkuk ni. Jadi saya pun, apa yang berlaku, saya pun di tepi saya ni ada beg, saya nak angkat beg ni lah. Saya hentikan sekejap golf cart tu, angkat beg, letak tepi. Saya pandu depan, tiba-tiba saya perasan wanita yang saya nak tolong tu tengok kiri, tengok kanan, mana pula perempuan ni pergi? Sebabnya kalau wanita ni turun ke bawah, ia adalah bukit. Bukit. Jadi kalau jalan terus, memang saya boleh nampak. Dan kalau dia ke kiri, ia adalah bukit juga untuk naik ke atas. Jadi ke mana wanita ni pergi? Tak apa. Saya pandu, katanya, golf cart saya ni, dan sampai dekat kolong blok yang pertama lah. Blok kondominium, blok A. Saya pun tap, tit, untuk buat clocking. Tengah pandu lagi, tiba-tiba dekat depan. Mustahil wanita yang jalan dalam keadaan yang tidak begitu sihat boleh jalan begitu laju sampaikan dia berada di hadapan saya nak dekat sampai blok yang kedua, iaitu blok B. Dah rasa tak sedap hati dan tahu ada seseorang ataupun sesuatu yang nak cuba bermain-main dengan saya. Jadi saya pun keluarkan handphone, putarkan CD ataupun putarkan bacaan surah-surah suci, kata beliau. Sambil tu saya pandu golf cart tu agak lebih perlahan dari biasa. Itulah pengalaman yang diceritakan. Terima kasih dan selamat tengah malam. Misteri Jam 12. Kalau berani dalam, kalau takut jangan. Pengalaman daripada Muhammad Imran. Beliau berkongsi peristiwa ini dan katanya, Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Peristiwa ini berlaku, kejadian berlaku di tempat tugas saya. Kata Muhammad Imran, bertugas sebagai seorang pengawal keselamatan. Dan KC, saya bekerja di menjaga sebuah bangunan yang terbengkalai di Malaysia.
Tapi ini dah lama Casey, dah lama satu ketika dahulu. Jadi tugas Muhammad Imran ataupun Imran lah, tugas beliau menjaga sebuah bangunan yang dah lama terbengkalai. Kenapa agaknya? Bangunan tu dah tak lagi digunakan tetapi tetap kena jaga. Kata Imran, dalam bangunan ni banyak besi-besi. Jadi takut nanti ada orang akan masuk dalam bangunan ni curi besi-besi untuk dijual. Jadi memang tidak dibenarkan. Itulah alasan dan sebab yang diberikan kenapa walaupun bangunan ni dah lama dibiarkan tapi tak boleh tidak ada orang untuk menjaganya. Imran mengatakan kalau jaga pada waktu malam hanya 2 orang saja yang akan bertugas. Waktu pagi sampai ke malam hanya seorang saja yang akan bekerja, dan kerja ni cuma ada 2 shift. Pukul 7 malam kerja sampai 7 pagi keesokan hari, dan 7 pagi sampai 7 malam. Itulah jadual waktu bertugas. Dan kisah yang nak diceritakan ni berlaku pada waktu malam, ketika saya kerja shift malam dengan seorang lagi teman. Bila tengah duduk, kita pun sedang sambil-sambil tu makan waktu malam sekitar jam 11 malam, apabila salah seorang daripada teman kita nampak dengan jelas teman saya kata, "Hui, hui!" Sebab dia nampak daripada pintu besi. Depan bangunan ni ada pintu besi. Jadi pintu besi ni ditutup. Tapi dari situ dia nampak seolah-olah macam ada orang lompat naik atas pagar besi ni, lompat dan lari meluru masuk ke dalam bangunan, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi teman saya dengan saya yang sedang duduk, saya duduk memandang ke arah dalam, teman saya duduk memandang ke arah tingkap dalam pejabat di tepi, di tepi pagar besi ni. Jadi dia boleh nampak luar, sebab itulah dia pekik. Jadi saya tanya kenapa? Dia pun jawab, aku nampak orang lari masuk dalam . Alamak, menyusahkan akulah, ni mesti nak curi barang ni. Jadi teman saya, kata Imran, keluar daripada pejabat ni lah. Dia membawa lampu suluk. Kemudian saya berada di dalam pejabat. Dia pun pergi ke kawasan bangunan tu, sekitaran kawasan bangunan. Kemudian kata Imran, saya pun walkie dia lah. Saya tanya, ada tak? Ada tak? Tak tahu lah, aku tak nampak kelibat pun. Anda bayangkan ini apa yang terjadi pada malam tersebut. Ingat, bangunan ni adalah sebuah bangunan yang yang agak lama terbengkalai. Jadi inilah kisah yang berlaku pada malam tersebut dalam rancangan Misteri Jam 12. Indonesia. Baik, kita akan teruskan kisah ini. Anda cuba bayangkan, malam hari, di luar ada kenderaan lalu, temannya dah keluar. Dia pun telefon. Dia pun walkie temannya. Macam mana, ada tak? Kau okey tak? Tak tahulah mana ni dia pergi, menyusahkan orang dia ni. Teman beliau marah. Tengok semua kunci. Pagar-pagar semua kunci, tak ada tanda-tanda orang pecah masuk. Jadi pendengar Ria 897, saya pun keluar, berdiri dekat depan pagar besi, memandang ke arah teman saya yang sedang berdiri. Kemudian saya mendongak ke atas, nampak dekat tingkat 3 ada orang sedang berdiri. Kau tengok atas, dekat tingkat 3. Saya pun tunjuk tingkat 3. Bila saya dongak lagi, teman saya mendongak ke atas, susuk tubuh yang berada di tingkat 3 hilang. Jadi apa yang berlaku? Saya pun cakap dengan teman saya, sudahlah buat bodoh lah. Biarkan sudahlah. Aku rasa nanti dia keluar jugalah. Teman saya pun jalan menuju ke arah bilik pengawal keselamatan. Masuk dalam, kita duduk. Duduk kali ni kerusi kita letak betul-betul dekat depan tingkap. Sambil duduk depan tingkap, taruh kopi, kita mendongak ke atas. Anda bayangkan duduk dengan teman sambil berbual ni, kepala
pandangan ke arah luar dan tengok atas bangunan di tingkat 3, tingkat 4. Dia tengok buah-buah lagi. Macam mana boleh masuk Dia masuk kat dalam buat apa Dari mana dia masuk ni? Aku rasa kan, tu bukan orang lah. Apa kau cakap ni? Tak adalah, kau fikirlah, masuk akal tak? Dia masuk dalam sini, dia lari, dia naik atas. Dia buat apa? Sorang-sorang. Berani pula tu. Aku yang kerja kat sini berbulan-bulan pun tak berani nak masuk dalam ni. Saya diam, dah lah. Buat wudu sudahlah, jom duduk balik. Waktu itulah baru kita dengar bunyi anjing. Bunyi anjing. Seolah-olah anjing tu ternampak sesuatu. Anjing ni, ada 2 ekor anjing diletakkan di tepi bangunan. Jarang sekali anjing ni akan buat bising pada waktu malam, Casey. Tapi pada malam tu, 2 ekor anjing ni kecoh dan buat bising. Mungkin anjing ni ternampak sesuatu. Saya kata pada teman saya, sudahlah, kita jangan layan sudah. Kita pun terus duduk, terus berbual sampailah ke pagi. Dan itulah proses setiap hari. Tapi bila malam berikutnya, penampakan wanita yang lari itu tidak lagi kelihatan. Terima kasih. Misteri Jam 12. Kalau berani dalam, kalau takut jangan. Ini berkenaan dengan pengawal keselamatan yang bekerja. Jadi pada malam kejadian ini berlaku, pengawal keselamatan ni berada di guard di bilik pengawal, iaitu di pintu keluar masuk bangunan. Di situ ada satu bilik kecil. Di situlah seorang pengawal keselamatan bekerja, dan seorang lagi merupakan supervisor. Supervisor beliau bertugas di pejabat pengawal keselamatan ini. Pejabat ini terletak di dalam bangunan. Jadi pada malam tu agak sibuk sedikit, sebabnya ada beberapa dokumen yang harus ditandatangan, mengikut jalan cerita inilah. Jadi seorang supervisor yang bekerja pada malam itu tetapi berada di pejabat, di ofis pengawal keselamatan dalam bangunan. Dan pengirim kita yang bernama Zali pula, seorang pekerja pengawal keselamatan, berada di guard room ataupun guard house yang berada di depan pintu masuk kawasan bangunan ini. Jadi pada malam tu, bos kepada Zali, supervisor kepada Zali sedang menantikan kehadiran iaitu mana ni? Menantikan kehadiran iaitu majikannya lah, yang di sini digunakan nama sebagai Jasmine. Jadi Jasmine ni pada malam tu kena datang office dan kena serahkan, kena ambil dokumen-dokumen yang dah ditandatangan, punch-card yang dah pun disiapkan oleh supervisor, sebabnya nak uruskan gaji-gaji para pekerja. Jadi oleh kerana Jasmine dan juga beberapa teman satu syarikat yang lain ni akan pergi outstation dalam masa terdekat, mereka terpaksa usahakan secepat mungkin. Kalau tak dapat malam tu, makanya gaji tak masuk. Macam tu lah. Jadi sedikit gambaran dah tahu. Satu dekat bawah, satu dekat dalam, ataupun lebih tepat lagi satu di luar bertugas, iaitu Zali berada di luar bangunan dan supervisor berada dalam, sedang menantikan kehadiran Jasmine untuk ambil borang-borang yang dah ditandatangan dan juga ambil punch card yang telah pun diserahkan. Jadi inilah kisahnya. Jadi apa yang berlaku? Kata Zali, apabila saya ternampak kenderaan Jasmine yang berada di luar bangunan, memang tidak dibenarkan masuk. Jasmine ini bukan pemilik bangunan ini, tapi dia adalah salah satu daripada majikan yang telah pun menyediakan khidmat
security ataupun pengawal keselamatan pada bangunan ini. Jadi Jasmine meletakkan kenderaannya di luar. Kami memang sedang menantikan kehadirannya. Dia cakap dia nak datang. Jadi dia pun masuk ke dalam. Saya benarkan dia masuk. Kemudian saya pun cakap kepada supervisor saya, Rahim, Encik Rahim, ni Jasmine dah sampai. I suruh dia pergi office you untuk ambil barang-barang. Boleh. Sekarang Jasmine, you can go to the office now. Jadi setelah saya berbicara dengan Encik Rahim, merupakan supervisor saya pun arahkan Jasmine untuk pergi ke office Encik Rahim, untuk berjumpa dengan Encik Rahim. Ini yang diceritakan oleh Encik Rahim kepada saya. Jadi apa yang berlaku bila Jasmine sedang jalan, dah pun masuklah kawasan bangunan menuju ke arah pejabat. Di dalam tu Encik Rahim menceritakan pada saya apa yang berlaku. Dia pun nampak Jasmine dah pun masuk dalam bangunan. Dah pun masuk duduk dalam office. Supervisor saya keluar, ternampak, Jasmine, you come never tell me. Hold on. Jadi apabila supervisor saya sedang menuju ke arah meja beliau nak ambil surat-surat dan juga ada beberapa barang nak diserahkan kepada Jasmine, saya pun sekali lagi menghubungi beliau melalui walkie-talkie. Cik Rahim over. Ni Rahim sini. Ada apa Zali? Cik Rahim, sorry, saya lupa lah nak kasih Jasmine pass. Dia tak boleh masuk. Cik Rahim boleh bukakan pintu tak? Ni Jasmine dah masuk ni. Jasmine dah masuk? Macam mana dia masuk? Dia tak ada pass tau. Encik Rahim kata, bila dia toleh di belakang, dia masih nampak Jasmine sedang duduk. Jadi Encik Rahim beritahu saya lagi, adalah ni boleh masuk ni, tengah duduk kat luar kejap. Saya pun buat bodoh. Dan beberapa minit kemudian Jasmine call lagi. Zalia, where's Encik Rahim? I've been waiting in front of you, kata Jasmine kepada saya melalui panggilan telefon. Cik Rahim, Jasmine belum masuk Cik Rahim, dia baru call saya lagi. Cik Rahim angkat walkie-talkie. Okey. Nanti aku buka. Kau tunggu kejap. Pergi depan, buka pintu. Jasmine masuk, serahkan segala dokumen, serahkan segala punch card. Kemudian Jasmine keluar. Bukan seorang diri, bersama dengan Encik Rahim. Sampai depan, Jasmine naik kenderaan dan terus berlalu pergi. Encik Rahim beritahu saya, Zali, problem Apa Encik Rahim? Apa? Tadi kan kau walkie aku kan, kau cakap Jasmine tak ada pass. Aku nampak terus terang tau, Jasmine dalam office. Sama kah? Tengah duduk. Itulah aku bilang kau Jasmine dah masuk. Saya terperanjat bila mendengar penjelasan Encik Rahim. Sebenarnya Encik Rahim ada lagi beberapa kerja yang nak dihabiskan. Sebab itulah malam itu dia bekerja. Selalunya supervisor, dia hanya kerja waktu pagi petang, malam tidak bertugas. Tapi malam tu dia roster dirinya untuk bekerja sebab dia nak habiskan kerja-kerja yang tertunggak. Oleh kerana dah terkena gangguan, Encik Rahim katanya di sini terpaksa bersama dengan saya dekat luar. Sampailah ke pagi. Terima kasih. Misteri Jam 12. Kalau berani dalam, kalau takut jangan.
Baik, saudara pendengar Misteri Jam 12, saya akan bacakan kisah seterusnya ini. Ini kiriman email dikirimkan, datangnya daripada mana ni? Okey, daripada Abang Han. Han berkongsi peristiwa yang katanya di sini, saya pada waktu itu bertugas sebagai seorang pengawal keselamatan. Tugas saya menjaga sebuah bangunan pejabat, dan pejabat ini sekitar jam 7-8 malam dah kosong. Tetapi ada jugalah pejabat-pejabat ataupun office yang masih lagi ada pekerja, yang mungkin kerja overtime dan balik agak lewat malam. Kerja saya mudah, Casey. Kalau bekerja pada waktu malam, selain daripada kena buat clocking, saya juga harus pastikan mereka yang berada dalam bangunan ini selepas jam 9 malam harus mendaftar nama mereka. Kalau mereka tak daftar, mereka boleh dikenakan denda. Sebab itu merupakan satu ciri-ciri keselamatan bangunan yang saya jaga ini. Jadi apa yang berlaku, saya ni pada waktu itu mengambil alih tugas teman saya yang bekerja pada shift pagi, 7 pagi sampai 7 malam. 7 malam saya take over. Jadi kemudian saya pun tengoklah ada lagi yang belum balik ke tidak. Jam 8 satu persatulah pejabat-pejabat ni tutup. Kecuali saya ada satu pejabat ni, saya ternampak ada orang berdiri dekat tingkap di pejabat di tingkat 4 bangunan yang saya jaga dekat kawasan Tuas. Apa yang berlaku, Casey, saya pun pergi dekat bangunan tu. Saya tengok tingkat 4 masih ada orang di dalam. Sebabnya saya nampak lampu agak terang dan saya ternampak ada orang kelibat jalan di tingkat 4. Kemudian saya patah baliklah selepas buat clocking. Clocking tak perlu naik atas, cuma pusing keliling bangunan bahagian bawah saja. Cuma ada 5 checkpoint untuk saya buat clocking. Selepas clocking, saya kembali ke guard house. Saya pun tengok buku yang mana syarikat-syarikat yang ada pekerja masih lagi nak bekerja overtime selepas 9 malam, ada tak mereka tulis. Jadi saya periksa buku tingkat 4, saya tahu unit nombornya berapa. Dah lali dengan tempat ni. Saya pun tengok unit nombor 0414. Saya tengok 0414 tak ada orang sign, tak ada orang request untuk bekerja lebih dari pukul 9 malam, tetapi ada orang di atas. Jadi terpaksa saya naik atas, Casey. Dalam hati dia ni menyusahkan orang. Sebabnya kalau saya punya chief security datang, ada kalanya dia akan datang, nanti dia tengok buku dekat atas ada orang, saya boleh kena marah. Jadi saya pun tinggalkan guard room, jalan seorang diri masuk dalam bangunan, naik lift tingkat 4. Bila keluar tingkat 4, pergilah 0414. Jalan sampai depan. Saya tengok office, pintu depan tu adalah pintu kaca, Casey, yang dah dikunci. Saya tengok kunci tu kunci dari luar sebab menggunakan rantai mangga, Casey. Dia gunakan rantai, dia lilit bahagian depan tempat pegang pintu tu, dia lilit. Kemudian dia ketap dengan mangga. Jadi ini bermakna orang semua dah balik lah. Kalau tidak, macam mana orang dalam tu nak kunci pintu dari luar? Tadi aku nampak orang tau. Pada dalam hati saya ni, tadi nampak orang dan terang. Mungkin dah turun selisih jalan. Tak apa. Saya pun turun ke bawah balik. Keluar dari bangunan, katanya Han, saya pandang, tengok atas lagi, mendongak tingkat 4, dah gelap. Mungkin dah balik. Tapi sebelum sempat saya toleh, saya terperasan walaupun dalam gelap, saya nampak, Casey, ada orang sedang berdiri. Jadi saya angkat tangan lambai-lambai. Nak berinteraksi dengan orang tu lah. Nak tanya, dia dekat dalam ni, adakah dia terperangkap? Saya pun tunjuk tangan saya seolah-olah dia tak nampak saya, Casey. Saya naik lift lagi, pergi dekat tingkat 4, 0414. Hello, ma'am. You inside? Hello, anybody inside? Saya ingatkan, pekerja di tingkat 4 ni, beliau ni dikunci dekat dalam. Mungkin temannya balik terlupa dalam ada orang. Saya ketuk-ketuk pintu berkali-kali. Kenapa tak orang jawab ni? Hello, ma'am. Macam mana ni? Macam mana aku nak buka ni sekarang? Jadi pendengar Ria 897, saya pun call, telefon saya punya chief security, dan saya beritahu situasi. Saya katakan tingkat 4 sepatutnya semua dah balik.
Sekarang ada orang terperangkap dekat dalam, macam mana ni? Jadi akhirnya kita pun pada malam tu tak boleh pecahkan pintu, tak boleh berbuat apa-apa. Kita telefon orang yang terakhir tinggalkan bangunan itu. Telefon, dipendekkan cerita, menyusahkan orang ni Casey. Ada salah seorang pekerja datang dengan kereta, dengan seluar pendek, dengan t-shirt, dengan muka mengantuk. Kemudian dia tanya, what happened? Your office are 0414, right? Yes. Saya cakap, atas tu masih ada orang tau, dalam bahasa Inggeris. Cannot be lah. Mati-mati kata tak ada. I saw someone upstairs. Twice I saw, no? Dia pun tak percaya. Saya pun nak buktikan memang di atas ada orang. Jalan, saya tunggu. Kata, tunggu, wait. Tengok atas. Tengok dekat atas. Dia pun nampak Casey. How come Ayo. Dia dengan saya pergi dekat lift. Kata Han, tingkat 4. Sambil naik atas, saya cakap pada dia, how can you forget next time I must leave spare key. Cannot, my boss say cannot. Jadi saya cuba berbual dengan dia, cakap kalau boleh kunci, sebab pintu dia kunci ni lain. Ada office yang tinggalkan kunci ekstra dekat guard room. Sebab ada kalanya ada yang tukang buka office lupa bawa kunci, jadi kita ada kunci spare boleh tolong. Katanya tak boleh sebab syarikatnya mengendalikan berurusan dengan benda-benda yang amat confidential. Okeylah. Naik atas, buka mangga, buka besi, buka, tolak pintu. Kemudian buka lampu. Kami berdua berteriak. Dia jalan ujung, saya masuk dalam. How come there's no one? You sure not? You so saw what? Nasib baik Casey dia nampak. Kalau dia datang malam-malam jauh-jauh, kemudian dia tak nampak ada orang dekat atas, saya bawa ni atas, buka pintu dan terus tak ada orang, saya akan dipersalahkan. Kemudian saya kata pada dia, tadi kau nampak apa? Dekat bawah ada orang diri kat atas. Kemudian dia nak marah saya, tapi dia mengaku yang dia ternampak awal tadi. Saya pun kata padanya, tak apalah, tutup. Kita pun keluar, tutup lampu semua, turun ke bawah, tengok atas, gelap tak ada orang. Dia pun balik Casey. Saya duduk dekat guard room saya ni, terpinga-pinga, terfikir-fikir. Aku nampak 3 kali tau. Mungkin ada penghuni yang tidak diundang dalam office berkenaan. Misteri Jam 12. Kalau berani dalam, kalau takut jangan.